Dikhabarkan dia ni pernah hendak disembelih. Bismillah. Jadi kita sambung. Jadi seperti kita tahu, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun yang dikenali sebagai tahun gajah. Tapi dalam cerita kita pada yang sebelum ni, mana perginya ayah baginda? Ayah baginda berada di mana? Jadi ayah baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau telah meninggal pada usia muda. Dikhabarkan pada usia 25 tahun yang meninggal. Sepulangan ayah baginda daripada belangan di Syam, ayah baginda telah mengalami satu sakit demam. Dan kemudian berehat sebentar di Yathrib, kota lama Madinah. Nama lama lah, Yathrib ni nama lama untuk kota Madinah. Berehat sebentar di Yathrib kerana ada sebahagian daripada kaum kerabat dia, belah keluarga dia lah, Bani Najjar. Jadi dia berehat sekejap di situ, kemudian meninggallah di kota Madinah. Waktu itu dalam keadaan Siti Aminah bin Wahb. Siti Aminah ni masih lagi mengandungkan Nabi Muhammad ketika usia masih lagi dalam lingkungan 2 bulan. Jadi itulah dia maksudnya. Tidak sempat lah, maksudnya memang tak ada. Ayah baginda SAW, Sayyidina Abdullah, memang sudah meninggal waktu ketika tersebut. Kerana peristiwa bergajah itu berlaku 50 hari sebelum kelahiran baginda. Ada kata 55, ada kata 50 hari. Ayah baginda ni pula pernah diceritakan, dikhabarkan dia ni pernah hendak disembelih. Sama macam kisahnya Nabi Ismail, macam tu juga dengan kisahnya Sayyidina Abdullah. Dan Abdullah pernah hendak disembelih waktu dia usia muda, remaja. Itu atuk baginda iaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Dia kata apa? Dia bernazar bahawa kalau dikurniakan 10 orang anak, dikurniakan anak yang ramai, 10 terjaga dia, akan sembelih seorang daripada 10 tu, dia akan sembelih seorang anak dia. Buatlah undian, dapatlah ayah baginda Sayyidina Abdullah. Kan Sayyidina Abdul Muttalib sayang sangat dekat anak dia tu. Sayyidina Abdullah bongsu. Dia beradik dia 10 lelaki lah. Semula Harith, Zubair, Hajm, Dirar, Muqawwam, Abu Lahab, Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Talib dengan Abdullah. 10. Jadi Abdullah ni yang last, paling last kali bongsu lah. Jadi disayangilah oleh atuknya, ayah dia sendirilah, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi waktu nak sembelih tu, dia dah nazar, dapat keluar nama Abdullah.